kahwin, ada anak, hutang rumah, tapi gaji tetap sama. Stres tak? Tenang, anda tak seorang. Jangan lupa follow dan save video ni untuk rujukan akan datang. Zaman 30-an, komitmen hidup bertambah. Gaji 5K, tapi rumah, kereta, pendidikan anak, semua makan duit cepat. Kalau tak urus, habis bulan ni, baki tinggal sikit je. Stres datang awal, tabiat beli ikut, FOMO pun susah nak stop. Tips pakar kewangan Tuan Haji Muhammad Zulkifli Syafi. Asihkan duit ikut tujuan, keperluan, simpanan dan kehendak. Walaupun cuma RM100 sebulan, boleh mula simpan emas di akaun emas Get Public Gold. Lindungi nilai duit daripada inflasi. Auto debit duit setiap kali dapat gaji. Baki gaji untuk lifestyle dan keluarga ikut kemampuan. Reward diri pun boleh. Dengan cara ini, walaupun ada hutang dan tanggungjawab, anda tetap ada simpanan untuk masa depan. Mulakan sekarang, RM100 sebulan pun dah cukup untuk mula simpan emas di akaun emas Get Public Gold. Okey, baik tuan-tuan yang mana berminat untuk simpan emas di Public Gold, tuan-tuan boleh refer pin video saya. Saya akan bantu anda sebaik mungkin. Ingat, perkongsian santai, tapi sampai jumpa ada di next video.